Okey dah. Pusing. Turn. Now tutup mata. Ni betul-betul kaki ke depan macam catwalk tau. You pernah masuk fashion show tak? Tu cantik. Tengok. Tengok macam Amar tu. Good. Tu comel. Macam Mai. Okay, good. Okay, good. Ada orang jatuh. Bukan slow-slow sangat tapi santai. Okay, jom pusing. Pusing balik. Now. Now stay there. Tutup mata. Follow. Buat. Tutup mata. Tutup mata. Tadi buka kan? Now tutup. Dr. Zul rasa akan ada yang ada masalah. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Jangan duduk, jangan duduk rapat-rapat. Nanti you bergantung. Tutup mata. Alright, tutup mata. Susah kan? Susah kan? Jangan berpakat. Jangan dekat-dekat. Tu line ada. Okey, sekali lagi. Last try. Kalau fail, pergi refer with Tiger Clinic. Jumpa Dr. Zul. Dari depan. Iza, jom sekali rapat-rapat. Lokman je tak ada. Aloh. Rapat Iza ke kanan lagi. Tak nampak. Okey, good. Cantik. Okey, jom. Alright, slow. Okey, good. Slow. This is what we call straight line test. Cara dia mula-mula buka mata. Second step, tutup mata. Dr. Zul nak tengok tutup mata supaya you all normal buka. Okay, now. Start. 1. Go on. Move. Cantik. Move. Rapat betul. My appointment. Straight. Now, start. Susah kan? Susah kan? Normal ke tak? Afiq okey pula. Tadi suspect. Okay. My problem. My pernah ada vertigo ke? Pernah kan? Pernah. Kalau macam penat tu ni banyak. Ni abang demam. Yes, betul. You akan ada problem balancing bila you demam, batuk semua. Itulah. Alhamdulillah, good. Tujuan Dr. Zul